Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang nak tahu tak, KAB Gold dah update sistem dia, iaitu ada satu feature baru iaitu uncang transfer. Basically transfer ni macam kita transfer duit kita kepada orang lain. So pertama sekali kita login dulu akaun kita. Yang belum daftar tu boleh daftar sekarang kerana banyak lagi benda best dalam KAB Gold ni kalau nak tahu. Okay, pertama sekali kita akan nampak dashboard kita dan tekan 3 titik atas tu. Kemudian kita tekan uncang dan uncang transfer. Kemudian kat situ kita nampak ada add transfer, tekan transfer uncang emas. Kemudian scroll bawah sikit bahagian transfer, ada other member, tekan situ. Kemudian korang letakkan nombor ID KAB Gold rakan anda yang nak ditransfer tersebut. Macam saya cuba letak dekat ayah saya. Kita kan anak yang baik. Make sure kat sini korang letak nombor ID tu betul-betul. Kemudian bahagian wallet korang boleh pilih sama ada uncang emas ataupun uncang plus. Dan sekali korang boleh letak jumlah transfer yang korang nak buat dalam bentuk gram. Paling minima 0.2 gram. Kalau korang nak kosongkan akaun korang pun boleh, tak ada masalah. Kan continue with transfer. Dan di bahagian sini korang boleh tengok benda korang. Dan di bahagian payment gateway ni adalah charge yang dikenakan untuk transfer akaun emas kepada akaun yang lain. Kalau korang gunakan FPI online banking, charge dikenakan adalah RM1, manakala QR Now adalah 0.01 sen. So jumlah charge yang dikenakan oleh syarikat dan third party adalah RM1 1 sen. Kemudian kita buat pembayaran seperti biasa dan jumlah akaun emas kita akan terus ditolak serta-merta selepas pembayaran dibuat. Dan korang boleh buat semakan dekat uncang transaction, tekan select wallet, pilih akaun yang kita transfer tadi dan kita boleh check akaun kita telah ditolak. Okey, setakat itu saja. Terima kasih.